Okey. Rasa berdebar pula dah bila mereka dah mula jumpa dengan cikgu. Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera, salam Serta-Mada Champion. Saya ni Adisa Hana bersama Serta-Mada Media Kreatif pada hari ini. Okey, sekarang ini saya berada di kelas 4 efektif. Macam yang anda boleh lihat di belakang saya ini, ramai ibu bapa dan murid sedang menunggu giliran mereka untuk berjumpa dengan guru kelas. Ada nampak tenang je, ada yang daripada tadi pegang slip kertas mereka ni kuat-kuat. Biasalah tu, saya pun boleh rasa debaran hari ini macam mana. Okey, untuk makluman semua penonton, hari ini berlangsungnya Hari Bicara Profesional Prestasi Akademik Tingkatan 4 dan 5 tahun 2026. Program ini sebenarnya bukan sekadar untuk melihat nombor atau kedudukan di dalam kelas semata-mata, tetapi lebih kepada perbincangan dua hala antara ibu bapa dan juga guru mengenai prestasi, kekuatan dan juga kelemahan murid. Daripada situlah, guru dan ibu bapa dapat bersama-sama mencari solusi serta cara terbaik untuk membantu meningkatkan prestasi murid, terutamanya bagi calon yang bakal menghadapi peperiksaan SPM nanti. Selain itu, pihak sekolah juga menjemput PT-PTN dan juga SSPN untuk membuka booth khas di lobi sekolah bagi menyebarkan maklumat pendidikan dan kerjaya serta pendedahan kepada murid dan ibu bapa tentang peluang pendidikan yang ditawarkan kolej-kolej TVET yang dijemput. Jadi, jom ikut saya lihat suasana sepanjang program hari ini berlangsung. Jom. Sejak awal pagi lagi, suasana di SMK Sarjana Utama begitu meriah dengan kehadiran ibu bapa dan murid bagi menghadiri Hari Bicara Profesional Prestasi Akademik Tingkatan 4 dan 5. Di setiap kelas, kelihatan ibu bapa sabar menunggu giliran untuk berbincang bersama guru mengenai perkembangan anak-anak mereka. Ada murid yang hadir dengan penuh keyakinan dan tidak kurang juga yang kelihatan berdebar menantikan keputusan yang bakal diterima. Program ini bukan sahaja menjadi medium untuk melihat pencapaian akademik murid, malah menjadi ruang penting untuk guru dan ibu bapa bekerjasama dalam membantu meningkatkan prestasi serta membentuk sasiar murid ke arah yang lebih cemerlang. Sementara itu, di lobi sekolah pula, suasana turut dipenuhi dengan kunjungan ibu bapa dan murid ke booth pameran PT-PTN dan SSPN yang dibuka sepanjang program berlangsung. Booth ini menyediakan pelbagai informasi berkaitan simpanan pendidikan, pembukaan akaun SSPN serta peluang pembiayaan pendidikan tinggi pada masa akan datang. Kehadiran booth ini sedikit sebanyak memberi pendedahan awal kepada murid dan ibu bapa tentang pentingnya perancangan kewangan pendidikan demi masa depan yang lebih terjamin. Bagi ibu bapa, pastinya mereka mengharapkan yang terbaik buat anak-anak mereka. Setiap keputusan yang diterima hari ini bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi gambaran usaha dan perjalanan pembelajaran anak-anak sepanjang sesi persekolahan. Manakala bagi para murid pula, hari ini menjadi satu pengalaman yang memberi pelbagai rasa, gembira, lega, berdebar dan juga semangat baharu untuk terus memperbaiki kelemahan diri. Walau apapun keputusan yang diterima, harapan untuk berjaya dan membanggakan ibu bapa tetap menjadi motivasi utama untuk terus melangkah ke hadapan. Apakah matlamat Afiq untuk SPM yang akan datang ni? Matlamat saya untuk SPM yang akan datang, saya mengharapkan saya dapat memperoleh 9A+ dan menjadi salah satu pelajar terbaik untuk Utama, dan saya mengharapkan saya dapat menyambung belajar ke Universiti Teknologi Petronas pada masa hadapan. Ya, apakah target akak Aura untuk SPM yang akan datang ni? Target saya untuk SPM yang akan datang, saya berharap saya dapat capai 10A+, terutamanya subjek matematik tambahan. Saya harap saya dapat luluslah, kalau boleh A- contohlah. So saya harap saya akan bersedia lebih awal dalam 2 bulan sebelum SPM supaya saya dapat prepare diri saya betul-betul sebelum SPM. Alhamdulillah, selesai juga sesi perjumpaan saya dengan guru kelas sebentar tadi. Saya rasa keputusan kali ini agak memberangsangkan, tetapi masih ada beberapa subjek yang saya masih perlu tingkatkan lagi usaha. Apapun, saya bersyukur sebab hari ini saya dapat banyak sangat nasihat dan juga kata-kata semangat daripada guru serta ibu bapa saya sendiri. Dan saya harap kawan-kawan di luar sana pun jangan terlalu sedih kalau tidak dapat keputusan yang seperti diharapkan ya. Kadang-kadang kejayaan itu tidak datang terus, tapi melalui proses, usaha dan juga kesabaran. Yang penting teruskan belajar, teruskan berusaha dan terus percaya pada diri sendiri. Sebelum saya tamatkan episod pada kali ini, saya ni Adisa Hana bersama Serta-Mada Media Kreatif. Don't forget to like, share and subscribe. We create, explore and inspire. SMC TV signing out.